Di siku kalian ke rumah. Aku nak cerita tapi sebelum cerita selamat puasa deh. Dan nak bayar zakat bayi lalai. Dan nak puasa lalai. Dan tante sobok puasa besok lah dia. Kau tentang puasa. Nama puasa tu banyak sabar awak. Kau banyak sabar tu ada godaan awak nah. Bagai-bagai godaan dia nah. Kadang ada orang mangka-mangkasan. Tu pun citunya. Kadang ada orang tu minta sumbangan. Ku patut awak mangka atau sabar atau awak agi orang kau. Bahas sebenarnya. Hari lah hawihin. Malah mak lah ni. Oh mak. Mak. Assalamualaikum. Salam. Aduh apa? Aku nak minta sumbangan. Oh, dah bulan puasa tu minta sumbangan, Pak. Ya, biasanya kami bulan puasa tu menjalankan sumbangan untuk masalah di Sebarang. Sebarang? Ya, Sebarang mana? di Sebarang kat situ Oh, kat Kins deh. Ya. Endak berutuh, Pak dah. Tak. Di mana nanti musola dah? Iyo. Banyak orang tu kini. Ko untuk masalah nang berkelanjutan tar. Ya sebaiknya Pak ngecek sebarang ni nah. Yo. Udah awak di ni punya nah, tinggalnya nah. Ya mana senang Pak dah. Udah celik situ. Nak duduk Pak. Tak. Ko bulan puasa. Tak boleh berusaha awak. Oh gitu ya Pak. Ya mak nak duduk rumah dah Pak. Kalau ndak ada mak rumah, anak-anak dulu salah. Ya ada lagi Pak, betul nak duduk dah. Pokoknya di mana kau bisa anak menyumbang. Oh, deh. Kau nak duduk Pak dah. Ini ndak untuk musalah. Musalah. Tu apa lagi orang ding? Ndak ada dapat. Lah jauh perjalanan ini tadi. Ya. Nak mana Pak nak duduk Pak. Untuk musola, encak jujur Pak, awak puasa Pak. Sebab banyak ada yang kata untuk apa untuk musola sebenarnya. Sebenarnya yo untuk awak sebenarnya. Tapi awak dek alu adu jak tadi, alu nadu pitil adu buah releh, lu nakan jak tadi le. Oh, jadi berutuh demi kebaikan Pak Dibun Lu bahalai dengan keadaan muda itu. Ya. Tu nak duduk Pak cak lah ni Pak dah. Dah ada rokok le adu dari anak ambo terima yulah anak dapat. Engkau pitih nak duduk dah Pak. Engkau barang mak dah duduk ni nah. Nah jadi belah ambo terima juga. Mudah Pak. Baris harganya Pak. Yalah, terima kasih banyak. Yo maaf nak yo. Apa yang berutuh tadinya kuah. Nah, ada Pak. Ya. Kau jadi untuk apa ni? Ada. Murah yo rasa kian dah yo. Iya, Saya badannya nak yo. Iya Pak. Terima kasih ya nak. Ya Pak. Ibu yang calik nak berutuh untuk makannya Pak dia. Terima kasih ya nak. Alah. Banyak baris ke rumah. Kita modern lah. Nyo aku dari surau. Mengaku dari nyak. Untuk makan nyo. Bagai-bagai sen dah. Tu patut ke dia lagi awak. Nak kau makan, nak kau batal apa suat dia. Batal puasa nanti. Aku dulu lah cek lain. Bagai sih pengenal orang nak.
Padahalnya ndak dutu, cak ini berutu ke. Minta anaknya padian sana apa menjadak minta sumbangan. Nah itulah. Aku salah nak kemarin kalau anak kah. Membuat apa merah lah untuk sumbangan lah kak mah. Weh, keluar! Jangan keluar, dia masuk ke dalam doa. Tak sumbang dia lari yang masuk ke dalam rumah ya. Aduh, akang deh. Weh, keluar! Weh, yuari sawak pintu dan dongkak pintu ha. Ku anak dia sakit-sakit minta sumbang bulan puasa nak nama beragia dia. Hai dia enggak. Weh. Weh, keluar buka pintu gua ha. Kak ni menganing. Mengamangan dia nak ada hutang dia. Jalih dia sampai minta sumbang bagagang sawak pintuang. Bulan puasa dia kena yang kana beramal. Sudah meramal dekat dan kan tak sumbangan dan. Ya den, pernah lu kamari dia minta sumbang nampak dan lu berai sih dapat dah ha. Inilah kan orang deg. Tu urusan nak kena agih dan dak. Isai punya orang ha, sanggan dan ha. Aduh dah pitih dah. Hai, dak do abang bapite yang dia 2000 kiki dia ada urang naraku tentang dia yang sudna. Ni tak sumbangan ameh ni banyak je. Aku urusan dia ngah. Tu bahan dak kan isai sanggan dan gah. Jual ke desa ini dah. Dia nak mak tu mah dah. Dak do amang kan ada pitih dah isai lah ko kat seketek Dia pitih kacik nak ada dia pitih kadang tu merah. Bacang. Pitih kadang. Ang kecil ndak adu balik pitih dia enggak. Ang caihan sedeh mah. Punya pitih ando dan balik pitih ang berapa balik pitih ando. Aduh lah dah kata orang minta guys. Siapa ndak do ko dia ndak urang lah. Ko dia minta kang Isi lah lai ko lekang isi ya. Ini ibu nak ning saya kah? Kita sarah lah ko ang isi sanggan enggak ha. Lah doang ba pitih ndak. Aduh pitih neng. Tunggal gayang sok-sok pitih merah lah sok-sok teh gadang lah guys. Banyak lah gayang. Tu bah ndak doang pitih dah. Ndak. Mengicik lah tadi ndak doang pitih ko dia mau giam pitih ko Ang kecil sia dia nang caihan sedeh mah. Ni lagi pitih. Seru lah gitu nah. Tu juga emansipasi pengemis sama mana. Tapi aduh ndak keko kah? Aku nak nami orang lagi dia pitih. Dah wantu dia lah keko ah. Lah sekarang wantu dia. Aduh orang ah. Tidak bantu lah pitih udah aku mah. Bengkok lah tangan nak. Dengannya. Dah tak tidak dah nak. Bisik dah. Dah. Ya, Tak sumbangan dah, tangan dah lah patah dah. sumbangan. Ya. Berapa? Banyak ada. Kasadu nak balik dah. Piang pincang deh. Cik lepu dan nak dulu dia nak pun lah. Jadi biti dia nak. Aku salah. Nak di nangki nak merah dah. Batu penipu mau nak beli apa itu dah. Ya. Ndeh. Mestilah. Yo. Siapa dia tu lah? Lah batu caruang dia nak. Kau pengkon tangan pengkon san taruh. Beku nampak biti sirah hang apa san. Hilang saya pengkon anu tu 2000 buangnya gini. Menjatuhkan harga diri pengemis hang aku mah. Yang leh. Pitih lah banyak pilik lah nah. Alah pitih 2000 dah lagi. Kau mak-mak aku lagi kat Paibun tik mah.
Mak boni dia nih. Ada boni nak boleh pulangnya. Mak lah. Usai dah lui mak. Engkau dengan ni. Tak. Hei, mengang ke mereka? Tak. Minta agak. Tangan dah bengkok ah. Tu anak kau minta keren. Sumbangan piteh. Am tak sumbang yang menaik masuk saya ke rumah dia nak baca salam dah. Assalamualaikum. Kamu cerita lah dan suruh yang baca salam baru baca salam. Dah ibu tak jadi dan. Lah ibu tapi kok tampang cuang berdaguk ciku minta sumbang kerajaan kau lah nak buat tangan nang kah? Cali tangannya detek bengkok kaki kiri lah payah. Ragu dan dia nya Mudu nak stroke dia lain dah 20 ribu kau dan. Tolong dan tek. Deh. Tadi 2 ribu nyagi orang sumbangannya. Merah lah, dia sakit parah sakit dia nah. Nah merah lah tek. Ang mah minta di bawah pak tangan den lah pite den lah anggaan. Nah merah jadi tu dah deh gecek dan. Kok mah meras den ang nemu ngah. Dah tu dia peras tek dah. Itu merah lah tek. Makan ni pagi. Yang posu lah bila lah puncak bin. Kuah. Di mana le sakit angga? Lain. Was dah sakit ang beko nampak de den. Dalam dun ang kas palangnya tu. Ai ndak ada. Masih dak. Yalah apa lalai. Payah jalan dia. Aduh, saya dah sakit dia. Tu saya jual di pasar. Tiba di pasar. Itu tangan dapat lah bitin ada. Ku nak perjalanan dan cengkok dia gah. Nak cengkoknya dah mah. Yalah kena alu dia ngah. Weh, nak ang minta sedekah deh. Ndak. Dan awas ang dia nampak nang. Weh, lari yang. Ndak dendong. Iyo ang tadi mah. Awas ang dia nampak nang gas palangnya tu. Hei, alah Den. Baru kena nanjong ketahuan lang. Cuma ngang namu dia tu. Nak orang ada tu mau dia orang banyak nah. Baju cabi-cabi minta-minta kirunya mengalah kiru di pasar. Bek marang mangka dan sanang. Dah aduh harga diri pengemis anda. Kuat dan carua aku dan tunjung kang. Carunya dog. Ku dan sana dapat badan dapur dapat dan kuah. Galah. Ketuk carunya. Angku baik lu deh. Banyak rumah kade minta sumbangan lain. Besok sambang cerita kedua deh. Assalamualaikum. Wah, ini saya lagi di sana. Weh, keluar. Mana ya? Ngani yang pan minta sumbangan yang lari yang kedelan lah apa je kalah. Dahan. Itu betul lah recak dah. Ngani dia aja. Kau ni masuk di mana? Ngani. Semua masuk kan. Tak. Banyak ada. Kesadona mana ada? Kak. Itu malu kan dia. Agaklah. Anjir enggak ngerti udah. Mangan. Am tak sumbang yang menaik masuk saya ke rumah dia nak baca salam dah. Assalamualaikum. Itu motinya nak. Action. Yo betul tu. Tinggiin harga diri pengemis deh. Wah, cengkon di tanganan taruh. Itu carunya. Tentu kena kecil. Aku mangat dari tadi. Itu sudah bikin nah. Kau tak lagi bikin dalam gini.